Oi. Depan. Okey tak? Depan. Mana? Dalam apa kisah? Okay, yang ni sekarang antara yang besar sebab ada dua sikit kan. Separuh dah masuk suku. Yang ni ada barang banyak, penuh. Maknanya yang lori uncit tu collect, simpan. Ni penuh. Roger yang ni datang. Itulah. Daripada mana? Kelang. Memang selalu ambil sini ke apa? Baru kerja tak sampai sebulan. Tapi mari sini baru satu kali. You hantar order ke you ambil order? Ya ke sebulan? Mana ada orang buat kerja jenayah sebulan? Tak ada rasa macam ni benda salah ke? Masa you minta kerja? Dia cakap pergi Melaka tarik minyak itu saja. Lepas tu? Dia terus mari sini lah. Habis lain tempat mana? Lain tempat. Ni? Siapa? Kenapa nak lari? Dia perlu buku dengan koboi datang. Koboi datang? Mana ada koboi datang sini? Berapa lama dah buat ni? Tak lama. Perlu 3 bulan lebih. Banyak untung ah? Tak ada lah. Bayar kerja saja. Yalah berapa gaji? Gaji dah 4,000 lebih. 4,000 lebih? Macam ni? Mana dapat? Tak tahu dia, tapi dia orang tahu dia orang minyak station lah. Stesen minyak punya. Dia bawa you lah? Bukan lah. Habis? Dia minyak. Dia macam dia buat dia. Jangan sorang-sorang lah cakap. Kat mana tempat kau ambil? Kacing. Tak tentu ni kalau tenaga semua kacing. Banyak kat Cing lah. Berapa lama dah? Baru tak lama, dalam 2 bulan. Baru tak lama? Ha. Dalam 2 bulan? Ya kau baru 2 bulan? Muka macam gini, muka kau dalam 20 tahun. Macam ni muka 2 bulan boleh jadi ke? Tak, sekarang ni tahu tak ni cuit minyak ni salah? You tahulah. Tapi kenapa bikin? Saya tanya you. Terang-terang cakap. Tak ada belajar mah. Bukan tak ada belajar. You terang-terang cakap. Ini senang buat duit lah. Gaji tinggi lebih. Gaji tinggi. Tapi you tak kisahlah curi minyak ke apa. Kenapa you tak report kita orang? Saya ada satu mak lagi mau ambil sebelum kahwin lagi. Semua orang ada mak. Bapak tak ada lagi. Ada orang mak tak ada, bapak tak ada. Tapi boleh kerja, elok, tangan semua elok. Kerja restoran boleh apa semua. Kau nak kaya mana? Restoran kasih 1,000 lebih. Yelah kau nak kaya mana? Dengan kaya macam boleh hidup lah. Habis 1,000 lebih tak boleh hidup. Orang elok 1,000 lebih. Kau tu lah kau tak bersyukur. Lepas tu kau curi harta orang. Tak kau punya buat ni, kau fikir kau susahkan banyak orang Malaysia tau. Bukan Melaka je tau. Satu Malaysia kau susahkan. Sebab kau curi ni lah ni perangai kau ni. Masa kau buat, kau langsung tak ada fikir. Kalau kau kena tangkap, masuk jail kau tau. Masuk penjara. Ha. Lagi siapa nak jaga kau punya mak? Kau betul anak yang tak ada hati lah. Takkan kalau kau nak jaga mak sampai kau ambil kerja yang boleh masukkan kau dalam penjara. Ni pun sama. Dah tua-tua pun buat jenayah. Apa pedoman hidup kau ni? Lagi tua lagi banyak jenayah kena buat. Engkau tahu ni benda salah. Bukan, tak ada yang bukan.